Pemilik kelab Johor Darul Tazim JDT, DYAM Tunku Ismail, pemangku Sultan Johor memanjatkan rasa syukur di atas kejayaan pasukan Harimau Selatan Laya ke pusingan kalah mati AFC Champions League Elite Akli. Gol tunggal Marcos Guillermo di pertengahan babak kedua memberikan kejayaan cukup manis dan bersejarah buat JDT di hadapan lebih 30,000 peminat yang hadir menonton semalam. Kejayaan ini turut mendapat reaksi dari DYAM Tunku Ismail yang turut hadir ke Stadium Sultan Ibrahim dan mengucap rasa syukur kehadrat Ilahi setelah melihat pencapaian JDT ketika ini. Momen manis Tunku Ismail meraihkan kemenangan JDT dari tempat duduk baginda sebaik sahaja pengadil meniupkan whistle sekaligus menamatkan aksi. Malah, baginda turut sempat meninggalkan komen di laman Instagram official Johor yang menggambarkan rasa syukur di atas kejayaan dan sokongan peminat yang hebat kepada JDT. Alhamdulillah, tulis Tunku Ismail beserta emoji yang seakan memberi gambaran perasaan syukur dengan kejayaan serta peningkatan pasukan milik baginda. Keindahan Johor, komen baginda lagi di ruangan sama. Kedudukan tak rasmi Akli Zon Timur ketika ini menyaksikan JDT berada di tangga ke-6 dengan mengumpul 11 mata hasil 3 kemenangan, 2 keputusan seri dan 3 kekalahan dalam 8 aksi peringkat Liga. Kemenangan 1-0 berjaya dicatatkan oleh JDT semasa turun dalam perlawanan terakhir peringkat Liga Akli Zon Timur di Stadium Sultan Ibrahim pada Selasa bagi layak ke pusingan kalah mati. Pasukan Johor Darul Tazim membuktikan status mereka sebagai kuasa besar Asia apabila menewaskan Vissel Koop dalam aksi terakhir peringkat kumpulan Zon Timur Liga Juara Asia 2025-2026 di Stadium Sultan Ibrahim pada malam Selasa. Disokong puluhan ribu penyokong setia, Harimau Selatan bermula garang dengan beberapa serangan berbahaya. Namun jaringan awal menerusi rembatan Nena terpaksa dibatalkan selepas 3 pemain JDT dikesan berada dalam kedudukan offside. Kedua-dua pasukan terus berbalas serangan, namun ketumpulan penyudah menyaksikan separuh masa pertama berakhir tanpa sebarang jaringan, meskipun tempo perlawanan kekal tinggi. Memasuki babak kedua, JDT meningkatkan tekanan dengan lebih agresif. Namun sekali lagi dikecewakan apabila jaringan Marcos Guillermo hasil umpanan Bersun da Silva dibatalkan kerana offside. Vissel Koop hampir mencuri gol menerusi percubaan Jean Patrick pada minit ke-63, tetapi rembatan tersebut tersasar, memberi kelegaan kepada kem tuan rumah. Usaha tanpa henti JDT akhirnya berbaloi pada minit ke-74 apabila pemain gantian, Jairo da Silva, mencipta umpanan cantik untuk disudahkan Marcos Guillermo, sekaligus memecah kebuntuan perlawanan. Gol tersebut memastikan kemenangan 1-0 milik JDT, sekaligus mengesahkan kemarahan mereka ke pusingan 16 terbaik tanpa perlu bergantung kepada keputusan pasukan lain. Akhirnya sekian informasi kami buat, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe.